Assalamualaikum. Yang merendah-rendahkan saya ataupun yang kata saya tak pandai boxing ke apa, tak apa. Semua orang ada hak untuk bercakap, semua orang ada hak untuk berbicara. Saya terima seadanya, tapi saya akan buktikan pada hari Ahad ini sama ada saya boleh box atau tak boleh box, kita tengok pada hari Ahad. Jadi insya-Allah, jadi guys, korang semua jangan risau, kita jumpa hari Ahad ni. Kita tengok sama ada saya ni boleh boxing atau tak boleh boxing. Jadi saya tak boleh nak tutup mulut orang, bagi yang tak suka saya tetap doakan korang. Saya sentiasa doakan yang terbaik untuk korang semua. Sebab yalah, ini bukan dunia saya. Tapi saya akan cuba buat yang terbaik dan insya-Allah yang menyokong saya juga saya nak ucapkan terima kasih. Tak payah bergaduh kat sosial media, sentiasa saling mendoakan. Jadi insya-Allah ini adalah satu sport. Jadi kita tak perlu nak bermusuh-musuh. Of course everybody ada kekurangan dan kelebihan. Jadi insya-Allah sama juga macam saya banyak kekurangan. Jadi jumpa anda pada hari Ahad ini. Jadi insya-Allah guys, assalamualaikum.